Masukkan bawang putih, masukkan bawang merah, ikan bilis, kemudian tumbuk. Masukkan santan ke dalam periuk, lepas tu kacau-kacau. Kemudian masukkan bahan-bahan yang kita dah tumbuk tadi. Ikan bilis, bawang merah, bawang putih. Masukkan tahu. Kemudian peraskan masakan itu dengan secukup rasa, gula. Kacau-kacau dan biarkan dia sehingga mendidih. Kemudian baru masukkan sawi sampai dia layu sedikit. Lepas tu masukkan tauge. Kacau-kacau dan siap. Ini nama masakan sayur lemak putih. Tunggu sehingga minyak panas, kemudian masukkan ikan dan goreng.